Tengok ni guys, ini Dongfeng 007, kereta sedan elektrik yang akan masuk Malaysia tahun depan nak lawan BYD Seal dengan Tesla Model 3. Model James Bond ni memang nampak sporty, and in China, Nissan rebatch kereta ni jadi model N7. So yes, brand Jepun pun dah start rebatch kereta China sekarang. Styling dia simple sahaja, lampu tajam, bonnet rendah dan di tepi ada air curtain intakes. Dekat tepi ni rim besar 19 inci, tayar Continental dan dia punya brake caliper pun nampak besar. Tapi tengok dekat-dekat tu sebenarnya cover sahaja. Belakang tu ada caliper kecil yang biasa. Dekat belakang ni dia simple tapi lawa. Body style kereta ni nampak macam sedan tapi sebenarnya dia fastback. Sebab bila buka boot, kaca pun naik sekali macam Wira Aeroback dulu. Boot dia memang besar dan dalam, tapi nak lipat kursi belakang dia tu, dia turun in one piece, macamlah Proton Saga. One more thing, dekat China ada versi kereta ni yang pakai scissor door naik ke atas macam Lambo. Tapi dekat Malaysia kita dapat pintu biasa sahaja, tapi at least still frameless doors. Masuk dekat dalam, ini dashboard standard kereta EV daripada China lah. Skrin tengah dia bapak besar, dekat atas ada sunroof yang tak ada sunshade. Interface screen ni nampak okey, dia ada graphics 3D yang simple dan lengkap Apple CarPlay dengan Android Auto. Yang aku suka, boleh pilih nak tunjuk dia punya remaining range dia antara CLTC ataupun WLTP. Tapi ada banyak juga benda tak best kat dalam ni. Mirror atas masih lagi manual, trim-trim tengah ni rasa murah. Steering dia cuma boleh adjust atas ke bawah, tak boleh tarik ke belakang. Walaupun dah start masuk pun segmen kereta premium. Plus trim-trim warna putih ni, display car pun dah start tukar colour. Memang cepat nampak kotor. Dekat belakang, ruang kaki bagus tapi kepala rasa dekat sangat dengan bumbung kaca yang tak ada tutup ni. Cuaca dekat luar panas, rasa masak lah kat dalam ni. Lepas tu dekat tengah, cuma ada satu corong aircon sahaja dan lantai pun dia tinggi sangat, rasa kurang selesa. Untuk Malaysia, kita akan dapat 3 variant, standard range rear wheel drive, long range rear wheel drive dengan performance dual motors. Yang paling laju tu 0 ke 100 bawah 4 saat sahaja. Range semua belum confirm lagi, tapi bateri dia boleh tahan kecil untuk kereta saiz macam ni, up to 70 kWh sahaja. So total range likely kurang impressive lah kalau compare dengan BYD Seal dengan Tesla Model 3. So harap-harap harga dia akan jadi lebih kompetitif daripada BYD dengan Tesla. Tapi kena ingat juga, kereta EV import macam ni akan kena tax tahun depan. So nak harap murah sangat tu, tak adalah. So ini dia guys, Dongfeng 007 sedan elektrik yang akan keluar tahun depan. Best ke tak best? Tulis kat bawah.